أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Kak Ti. Ya, Sadaqallahul Azim. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi jazakillahu khairan katsira ya Cikgu Habisa di atas kesudian yang membimbing kami semua pagi ini dalam kedua-dua slot. Kedua-dua slot dia ada iaitu slot zikir pagi dan juga slot tadarus. Okay, Alhamdulillah. Ya, sekali lagi jazakillahu khairan katsira Cikgu Habisa. Ya, semoga keikhlasan Cikgu memudahkan dia urusan Kak Ti pagi ini, mengundang pahala yang berganda dari Allah insya-Allah. Afwan Kak Ti. Terima kasih. Ya, sahabat, pagi ni Allah nak tunjukkan pada kita ya keikhlasan Cikgu menerima apa yang Allah telah tetapkan kepada beliau. Ya, apa yang Allah tetapkan ialah pagi ni beliau yang akan mengambil alih ya tugasan Umi Rahimah. Masya Allah, ya tabarakallah. Ya, sekali lagi ya Cikgu jazakillah khairan katsira. Afwan tapi afwan. Allah tak seberapa pun. Suara pun serak-serak. Masya Allah. Ya, untuk insya-Allah. Ya, pagi ni ya untuk memberi pencerahan pada ayat-ayat yang kita bacakan bersama dengan Cikgu Habisa tadi akan ditadabbur dan ditazakurkan oleh penasihat kita Dr. Haji Abdullah Sudin, tapi beliau masih belum ada bersama. Belum lagi, beliau masih belum ada. Datuk dah ada ke Datuk? Ya, Kak Ti. Kak Ati akan cuba hubungi Dr. Abdullah sekejap. Ya, Boleh ya? Okey. Okay, Kak Ati keluar sekejap. Nanti Datuk boleh teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita menunggu Dr. Abdullah, ada tak sahabat-sahabat nak kongsi apa-apa dalam ni? Terutamanya nak bagi ilmu sikit tentang Ramadan.
Puan Sri ada apa-apa lagi, Puan Sri? Mungkin Datuk dah mula dulu. Tak apa, tak kisah. Kita nak bagi peluang pada sesiapa saja yang nak kongsikan apa-apa berkaitan Ramadan, terutamanya ilmu-ilmu bermanfaat lah. Untung ni ilmu bermanfaat ni sebenarnya. Kan? Ya, betul. InsyaAllah Datuk ya, Doktor on Dah the masuk way. Dia ada. Dia bukan dia, saya lupa, dia kata ingatkan lewat sikit mula sebab kita kan subuh lewat dia tu. Ya. Okey. Kita ya bersabar menunggu, insyaAllah ya sahabat. Kita tunggulah. Jadi sebagaimana saya bagi tahu, segmen pertama ni adalah segmen persediaan hati dan niat. So kita dah tadabbur surah Al-Baqarah oleh Cikgu Tini. Lepas tu kita dah tadabbur Al-Baqarah ayat 21 hingga 22. Yang ni adalah kita tengok macam mana keseruan Allah SWT kepada ibadah. Lepas tu surah Az-Zumar semalam interesting. Surah Az-Zumar semalam kapah kan, berkenaan ikhlas. Yang ni penting lah, ikhlas. Kita nak wujudkan ikhlas. Sebab kalau sekiranya kita tak ikhlas, rugilah kita nanti. Kan? So kita doakan semoga kita telah dapat ilmu bagaimanakah nak maintain ikhlas. Kan? Dan lepas tu bolehlah masing-masing cari lagi jalan macam manakah untuk kita dapat ikhlas. Ikhlasnya apa saja kita buat, sama ada puasa dan apa-apa ibadah yang di bulan Ramadan nanti. Kan? Ramadan ni adalah kita kata adalah madrasah ikhlas ataupun madrasah Ramadan ni adalah inilah peluang untuk kita betulkan apa-apa yang tidak betul kita kukuhkan lagi agar selepas Ramadan kita akan terikut-ikut dengan cara kita yang Ramadan pada kali ini. Dan lepas tu hari ni surah Al-Hadid ni adalah surah yang betul-betul kalau sekiranya dibacakan ayat ni, kan, dibacakan ayat ni kita rasa itu adalah soal Allah SWT pada kita, bila lagi nak berubah, bila lagi nak ubah, bila lagi nak semua sekali kan. So tamat pada hari ni, maka lepas tu kita akan pergi kepada hal puasa makna dan matlamat, di mana kita akan tadabbur surah apa yang akan tadabbur lepas tu, bermakna surah Tahrim berkenaan dengan taubat nasuha, di mana kita nak masuk bulan Ramadan ni. Bolehlah kita doktor dah masuk dah. Kalau doktor masuk bagi tahu bolehlah kita bacakan surah Tahrim ayat 8 kan. Surah Tahrim ayat 8 tu kita hayati, dan semoga nanti akan pentadabbur kita nanti akan dapat mencukil hati kita agar kita akan ingat bahawasanya kita nak masuk Ramadan ni adalah kita nak bertaubat dulu. So itulah yang surah Tahrim bagi tahu, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai pada hari Allah tidak akan menghina Nabi dan orang-orang beriman bersama-sama dengannya. Cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka masa mereka berjalan. Mereka berkata ketika orang-orang munafik meraba-raba dan gelap gulita, wahai Tuhan mereka, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami, sesungguhnya Kau Maha Kuasa atas tiada sesuatu. So cuba jangan tinggal juga tadabbur ayat ni. Tadabbur ayat ni saya percaya adalah amat penting, interesting, dan tadabbur insya-Allah akan dibagi oleh Cikgu Hajah Noriah Muhammad. So lepas tu kita akan pergi pada surah Al-Insan kan. Ini adalah pada tahap tu lah, tahap surah Al-Insan, tahap berkenaan Ramadan. Kemudian segmen yang seterusnya, habis surah Al-Tahrim, kita surah Hud. Lepas tu kita akan pergi berkenaan infak, jihad dan perjuangan. So masa ni juga kita, masa Ramadan ni kita nak infak banyak-banyak. So mari kita akan fahamkan berkenaan dengan infak dan sebagainya. Dan itulah. Kati tak masuk lagi Kati?
Doktor? Tak ada lagi Datuk. Kejap. Tak ada lagi. Assalamualaikum Ah. Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Datuk nak Ya. tanya ni supaya kita baca Quran kan. Kita baca Quran kan kita sambung boleh ke bulan Ramadan? Saya start Sambung. pada Sabar lagi kan. Ni lan juz 20 dah. Lepas tu kalau kita start sambungnya surah kita baca ni boleh ke dalam masa bulan Ramadan tu start pada mulai. Kawan, setakat yang saya tahu tak ada masalah. Kan? Ada pandangan daripada orang lain tak? Memang tak semestinya kita bermula daripada juz 1. Betul Datuk, tak ada masalah. Boleh teruskan, tak ada Ya, masalah. boleh teruskan. Quran bila-bila pun macam mana pun. Bila-bila pun. Boleh. Ha. Dia kata tak ada awal surah dok surah juz dok lah. Memang sekarang Boleh teruskan, tak apa, boleh. dah banyak kumpulan sekarang yang dah mula tadarus kan. Ya. Kumpulan dah Ada, mula dah mula tadarus sebab dia pun nak habiskan Ramadan ni cepat. Dah ada dah. Assalamualaikum, Kak Ti. Kalau berkata, ya. Boleh Kak ni apa? Boleh ke Kak Ti sekejap? Silakan ni. Kan? Ya, sementara kita tunggu doktor. Sementara Dr. Abdullah masuk, kena berhentilah. Okey. Tak, Kak ni hanya nak ucapkan tahniah lah kepada kumpulan Mama Hamidah yang telah pun memulakan tadarus bagi bulan Ramadan dan hari ini adalah juzuk ke-9 dah. Alhamdulillah. Dan untuk semua tahu agaknya yang ada dalam grup pagi ni kan, hari ini Mama Hamidah lah hari untuk beliau menjalani surgery lututnya dan sama ada kita doakan supaya surgery lutut Mama Hamidah berjalan dengan baiklah. Mungkin Kak Ani pun boleh ikut lepas tu. Apa yang Kak Ani nak kongsikan ialah Kak Ani pun tak aware sebenarnya walaupun Kak Ani ada dalam tadarus tu, Kak Ani kadang pun kata lara-lara juga kan. Apa yang baik yang mungkin dapat Kak Ani kongsikan sini ialah Mama Hamidah memulakan tadarus tu seminggu yang lepas. Hari ni dah juzuk ke-9, kejap lagi 8.30. Tapi Mama Hamidah buatkan selepas tadarus tu ada seseorang yang membuat sinopsis kepada juzuk tu. Ini adalah pada Kak Ani ialah the third part of our baca faham amal. Jadi bagi mereka yang ada dalam grup tu akan dengar voice note tadabbur ataupun sinopsis lah. Sinopsis kepada juzuk yang dibaca pada hari tu. Selama ni Kak Ani lah, tak tahu orang lain dah buat. Kita tadarus je kan. Tidak diikuti oleh sinopsis. Tapi minggu tahun lepas kita dah buat macam ni kan. Kita dah buat. Kita buat ramai-ramai. Jadi maknanya elok Mama dah mulakan apa yang Kak Ani sampaikan. Tahun ni so, saya nak tunggu pasal sinopsis tu. Sinopsis tu tahun lepas. Tahun ni kita dah umumkan hari tu. Kita akan tadabbur surah Al-Musabihat. So harap Mama mungkin boleh turn balik. Kena pergi pada surah Al-Musabihat. Sebab kita akan ada khatam, majlis khatam nanti insya-Allah. So majlis khatam nanti kita akan umumkan bahawasanya kita khatam 7 surah Al-Musabihat dengan khatam 30 juzuk. Betul Datuk, maksud Kak Ani-nya bukanlah kata mesti ikut macam Mama tu. Kak Ani dah baca yang pasal surah Musabihat tu kan, yang kita nak buat khatam perdana lah kita panggil kan. Elok sangatlah makna itu untuk mengingatkan Kak Ani juga dan semua bahawa tadarus kita tu diakhiri dengan surah Musabihat ke apa, satu pembaruan lah. Tahniah kepada barisan pihak NK kita lah yang memulakan dengan mengadakan sinopsis tu daripada tahun lepas supaya sebab ni dah berapa hari lagi masuk Ramadan kan, supaya grup-grup kumpulan-kumpulan tu mengikutilah apa yang telah Datuk dan barisan AJK dan kita buku-buku surah Musabihat Kak Ani. Nanti Kak Ani tolong war-warkan supaya kumpulan pada tahun InsyaAllah tadarus bersama dengan bacakan tadabbur 7 surah Musabihat. Ya, tapi sebab Kak Ani pun aware benda Musabihat tu, tapi sebab dalam grup yang Mama Hamidah dah mulakan kan Datuk, sebab dah mulakan dengan setiap juzuk tu, Kak Ni tak adalah nak komen apa-apa asalkan ada yang ada yang sinopsis tu dah syukur Alhamdulillah.
adalah grup ni buat yang surah Musabihat, Ya. tapi maknanya satu pembaruan yang sangat-sangat Kak ni rasa sangat bagus lah Yalah, diteruskan Kak Ni, untuk grup-grup yang ni. Kak Ni, sebab tu kita sekarang benda ni kita harap semua sekali dah faham. Kita dah tadabbur. Kita InsyaAllah. tadabbur tentang Al-Quran. Bermakna Al-Quran ni kan besok kita akan dibakit buta kalau sekiranya kita tidak Betul, enak faham dengan ya, Al-Quran. betul. Dr. Abdullah masuk dah? Dah masuk dah, dah Dr. masuk. Abdullah, teruskan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah ya, nampaknya dah doktor dah masuk tu. Tunggu tengok doktor baru mungkin masalah lain juga kot. Assalamualaikum doktor. Tu dah mula share tu. Dah ada Doktor mula share. share. Kan. Tapi itulah saya sambung tadi. Kena ingat apa ni yang kita harapkan. Silakan doktor. Assalamualaikum. Tak apa doktor dah ada tu Kati. Tengok kita tunggu dia bercakap sikit. Boleh Datuk. Teruskan Datuk. Tak doktor dah mula tunjuk slide tu. So cuma kita kena ingatlah kita sebab itulah saya kata tak kesan pada tadabbur kita. Kita tadabbur hari tu bermakna keadaan bagaimanakah kita dengan Al-Quran agar kita tidak dibakit buta nanti. So maknanya sekarang kita kena sama-sama apabila tadarus pun bukan setakat tadarus lah. Kerana kita kena usaha faham juga sebab kalau sekiranya mengikut ulama dia kata khatam 30 juzuk tanpa faham Al-Quran kan adalah lebih baik daripada kurang daripada itu tapi faham Al-Quran. Mana kena mana untuk sebab itulah kita war-warkan supaya ditadaburkan surah 7 surah Musabihat. Supaya kita selamatlah insya-Allah. InsyaAllah Datuk. Okey, macam mana ni? Doktor tak nampak. Ni lagi suara lagi. Tak bunyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sila doktor. Sila. Alhamdulillah, samina alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan doktor. Tapi kita lewat sikitlah habis ya doktor sebab kita pun mula lewat. Okey, insya-Allah. Okey, silakan doktor. Alhamdulillah, marilah kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dalam waktu tazkirah ini dengan bacakan Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pertamanya kita mengaturkan syukur kepada Allah SWT dapat kita bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Kati dan seluruh keluarga PRNNK Kelantan. Semoga insyaAllah dengan pertemuan ini kita akan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diperuntukkan ke atas kita insyaAllah. Saya tak berapa nak jelas sikit ni, tapi saya masuk jugalah. Yang diberikan pada saya tu ialah surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Ini nak suruh saya cakap hak tu tapi disebut sebagai tazkirah Ramadan kan? Ya betul doktor. Yang ni adalah segmen membuka hati dulu. Tazkirah Ramadan kita ada beberapa segmen. Bermakna segmen yang sekarang ni adalah segmen perjian hati dan niat. So kita dah tadabbur surah Al-Baqarah ayat 21-22. Kita dah tadabbur surah Az-Zumar ayat 2 hingga 3 berkenaan dengan mula-mula berkenaan ibadah. Yang tu lepas tu berkenaan ikhlas.
So yang ni adalah ayat Al-Hadid ni rasa akan dapat menembukkan hati kita kepada Al-Quran. So sebab Allah kata bila lagi nak khusyuk dengan Al-Quran. So kita nak faham apakah maksud Allah bila lagi kita nak kena khusyuk dengan Al-Quran. Okay, Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillah kita. Bermakna apabila kita yang tu, lepas tu baru kita akan masuk lepas yang ni baru kita akan masuk berkenaan dengan Ramadan. Tentang ayat-ayat Allah berfirman berkenaan Ramadan. InsyaAllah. So sebagai mukadimahnya saya akan sebut Ramadan sikit sebagai ni satu slide tentang Ramadan ni. Sebagai pendahuluan. Alhamdulillah. Lalu kita sebut bahawa manusia ni Allah jadikan tak lain tak bukan untuk beribadat kepada Allah SWT berdasar kepada Az-Zariyat 56, iaitulah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan yang keduanya tak lain tak bukan ialah wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, iaitu tak lain tak bukan juga tugas tanggungjawab manusia ini ialah untuk nak laksanakan tugas dan tanggungjawab kekhalifahan. Nah, dalam hal ini sangat pentingnya ialah kita dapat dua perkara ini sebagai satu asas bahawa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab ubudiyah kita perlu pada base. So dalam konteks negara, base dia ialah daulah ataupun kekhalifahan ini. Jadi kalau base ini tak ada, maka ubudiyah ini akan terancam lah. Terancam tak boleh nak laksanakan ubudiyah dengan baik. Seperti yang berlaku di barat di mana-mana tu, tak boleh kita nak semayang nak apa kecuali tempat yang telah diinikan lah. Sedangkan umumnya Allah semuanya di mana-mana adalah tempat ibadat. Jadi oleh sebab itu perlu pada kekhalifahan ini. Cuma kita nak sebut benda ni secara yang direct di situ lah. Nak sebut baginda sikitnya ialah Allah menjadikan kita ini untuk laksanakan tugas ubudiyah, tetapi pada masa yang sama Allah tidak lepaskan kita ni. Untuk membolehkan manusia menjalankan tugas dan tanggungjawab ubudiyah ini, Allah memfardukan pada kita latihan ubudiyah melalui rukun Islam seperti syahadah, solat, zakat, haji dan puasa. Jadi semuanya ni adalah merupakan latihan-latihan ubudiyah. Bila kita katakan untuk membolehkan kita laksanakan seluruh sistem hidup kita itu sebagai satu sistem ubudiyah. Inilah satu perkara yang sangat besar. Dan semua ibadat-ibadat yang difardukan itu akan melahirkan hati dan jiwa manusia yang suci bersih dari sebarang dosa. Misalnya kita kata syahadah. Orang yang dulunya bila dia tak syahadah, dia menuju ke neraka. Tapi bila dah syahadah, maka seluruh dosanya itu diampun Allah. Tetapi kebaikan-kebaikannya tetap ada lagi dengan dia, maka dia akan menjadi ahli syurga dengan syahadah. Begitu juga salat, bila kita salat, maka kita terhindar kita daripada perkara keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat juga kita ingat Allah. Dan aqimus salat li zikri. Dan dengan salat juga kita zikir, kita ingat kepada Allah. Jadi dengan ingat Allah ini juga kita akan terlepas daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sebab bila kita ingat Allah, maka kita akan buat yang Allah suruh, kita tinggal yang Allah larang. Tapi bila kita lupa pada Allah, itu penyakit marilah. Begitu juga zakat. Zakat tu Allah merupakan satu perkara yang sangat penting pada kita, di mana zakat ni ialah untuk membersihkan hati kita daripada karat-karat kebendaan ini, keduniaan ni, benda, harta, tetapi dia juga akan membersihkan harta kita. Jadi harta yang diberikan zakat akan menjadi bersih. Hati yang melaksanakan zakat tadi juga akan menjadi bersih. Begitu juga haji. Haji, apabila orang pergi haji, maka balik dia tu, maka seperti kalau hajinya diterima, haji mabrur, maka baliknya tu seperti kain putih atau seperti bayi yang baru lahir. Dan puasa, secara jelas, puasa itu ialah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So jelasnya Al-Baqarah menjelaskan pada kita bahawa orang yang berpuasa ini nak lahir
sebagai orang yang bertakwa, dan antara lain sifat orang yang bertakwa ini ialah selain daripada hatinya bersih semua sekali, dia juga ada orang yang sentiasa bertabak dan beristighfar kepada Allah SWT. Jadi ini juga menjadikan hatinya sentiasa bersih. Jadi oleh sebab itu, tugas dan tanggungjawab ubudiah kita ni adalah membersihkan diri kita daripada segala maksiat dan kekotoran ini dan menjadikan kita suci, bersih dan kembali balik dalam fitrah yang dilahirkan untuk kita bertemu semula kepada Allah SWT ini. Dan hasil daripada hati yang terdidik dengan didikan ibadat ini, maka sudah pastilah hati mereka menjadi gemetar bila disebut nama Allah dan dibacakan nama Allah, maka iman akan bertambah seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Anfal dan juga surah Ar-Ra'd ini. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu, yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifatnya gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadi mereka bertambah iman, dan kepada mereka jualah mereka berserah. Dan dalam konteks ayat Ar-Ra'd ni, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, iaitulah orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Setelah dengan zikrullah itu tenang tenteram hati manusia. Ini bakal sebagai satu mukadimah yang ingin saya sebutkan. Bila nak balik kepada ayat yang disebutkan ini, iaitulah ayat daripada surah Al-Hadid ini. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl atala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Yang bermaksud belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah pula mereka menjadi orang yang dekat setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut. Maka hati mereka menjadi keras dan banyak di antaranya orang-orang yang fasik, iaitu derhaka. Saya tengok dalam Ibn Katsir ni dia kata Allah SWT berfirman, nah, dan yang disebutkan tadi, ya maksudnya adapun sekarang adalah saatnya bagi orang-orang yang mukmin mempunyai hati yang khusyuk untuk berzikir kepada Allah. Jadi maknanya kita nak kena clear bahawa hati yang khusyuk ini adalah hati yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, telah tiba saat hati mereka menjadi lunak ketika berzikir, mendapatkan nasihat dan mendengar Al-Quran, lalu memahaminya dan tunduk patuh kepadanya, mendengar dan mentaatinya. Ibni Abi Hatim meriwayatkan daripada Al-Hasan bin Muhammad As-Sabah dan Muslim, Yunus bin Abdul A'la memberitahu kami daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada tunggang waktu antara keislaman dan kami dengan teguran Allah melalui ayat ini, itulah hadis 16 ini, belum sampaikah lagi masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi pengertian dan pengajaran Allah ini, melainkan 4 tahun sahaja. Jadi maknanya turunnya ayat alam ya'nil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li zikrillah ini adalah sekitar 4 tahun. Maknanya selepas mereka menerima keislaman. Tapi dalam Al-Azhar disebut ada juga menyatakan 11 tahun selepas keislaman mereka maka turunlah ayat ini. Dan yang disebut khusyuk di sini, Imam At-Tabarani meriwayatkan daripada Abu Darda, yang bersabda, perkara pertama diangkat dari umat ini ialah khusyuk, sehingga kamu tidak melihat padanya orang yang khusyuk. Mana perkara yang sangat berat pada kita ialah hadis menjelaskan kepada kita Allah akan angkat kita ni awal-awal lagi ialah sifat khusyuk hati kita ni.
Dan khusyuk ni yang dimaksudkan oleh Syadat dalam hadis ini yang jujur ialah maknanya tenang, itulah kebat, jadi tu tawaduk dan juga tazalul atau hina kepada Allah SWT. Maknanya hati kita duk terikat dengan Allah, rasa kita ni lemah, rasa kita ni hina, rasa kita ni maknanya tak boleh nak bandinglah dengan Allahnya. Supaya kita kata masa sujud itu tempat yang paling kita kata praktikal nak lihat kita dengan Allah SWT. Maknanya muka kita tu duduk atas yang selari dengan tapak kaki kita, barulah jadi. Tapi bila hati itu tidak khusyuk, maknanya duduk lagu tu pun dia tidak jadi agak juga. Jadi maknanya dia lebih gitu situ juga. Tak balik kepada Allah. Inilah perkara yang sangat berlaku, dan insya-Allah dengan latihan yang kita ada ni, maknanya hendaklah kita balik kepada ayat ni yang Allah kata, tak siapa lagi kah? Tak ada siapa lagi kah masanya orang yang beriman untuk tunduk dan mereka mengingat Allah ni. Siapa lagi kah dalam keadaan ini ni? Tak siapa masa lagi kah kita untuk khusyuknya. Lama mana dah kita duduk beriman, lama mana dah kita duduk mengaji Quran, lama mana dah kita duduk semaya, lama mana dah kita beribadat kepada Allah. Tak sabar masa lagi kah kita nak khusyuk. Saya rasa ini satu soalan yang sangat jelas ditujukan pada hati-hati kita lah, hati yang beriman pada Allah. Yang semoganya dapat kita lahirkan hati kita dengan Allah SWT ni. Jadi dalam firman Allah selanjutnya, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras. So, dalam ayat yang seterusnya tu, ini maknanya wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl atala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Hati dia jadi keras. Allah Ta'ala melarang orang-orang mukmin menyerupai orang-orang sebelum mereka yang diberi kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana setelah beberapa waktu berlalu, mereka merubah kitab Allah yang berada di tangan mereka dan menjualnya dengan harga yang sangat murah serta melemparkannya ke belakang punggung mereka. Selanjutnya mereka menghadapkan diri pada pendapat-pendapat yang sangat beragam dan membingungkan. Inilah yang telah berlaku pada pengamal agama dulu, di mana yang diturunkan oleh Allah dalam kitab dulu tu, dia tak belakang tetapi dia ambil benda lain. Mereka bertaklid kepada beberapa orang dalam ulasan agama Allah, dan mereka menjadikan para pendeta dan pemuka agama mereka sebagai ilah-ilah mereka sendiri selain Allah. Pada saat itulah hati mereka menjadi mengeras sehingga mereka tidak lagi mau menerima nasihat. Nauzubillah. Inilah yang sangat-sangat menakutkan kita dalam kehidupan kita hari ini, di mana apabila jadi gitu, bila kita tidak ikut titah perintah Allah, usahakan nak dapat khusyuk, bahkan hati kita akan menjadi lebih keras. Inilah akibat apa ni? Akibat kita tidak balik kepada petunjuk Allah SWT. Inilah maknanya. Jadi dalam konteks kita, nak banding dengan orang dulu tu, Nasrani dan Yahudi, Nasrani tu, nak banding dengan mereka ni, kalau kita ni tak balik pada Quran, maka hati kita akan jadi keras. Bila hati kita jadi keras, maka tak jadi kerja belaka lah. Maknanya, bandingkan dengan orang hak hatinya lembut, hatinya khusyuk tadi tu, apabila dengar ayat Quran, maka hati dia akan bertambah. Dengan ayat Quran, hati dia akan jadi gemetar. Maknanya, inilah yang berbeza pada hari ini. Jadi sebab itulah kita nak kena tak boleh tinggal jauh dengan Quran ni. Tak boleh tinggal jauh. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita buat gitu, akan jadi habislah kita. Dan hati mereka itu tidak mahu melunak oleh janji dan juga ancaman Allah. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ngelas sekali sebut tu ayat itu ialah fasik. Kenapa?
Kerana dia tolak ayat-ayat Allah SWT. Yang ini dalam amal perbuatan mereka. Dan dengan demikian hati mereka telah menjadi rusak dan amal mereka pun semuanya tidak berarti. Dengan kata lain, hati mereka telah merosak hingga mengeras dan jadilah watak mereka suka untuk merubah ucapan dari proporsinya. Mereka meninggalkan amal perbuatan yang telah diperintahkan dan mengerjakan apa yang dilarang olehnya. Oleh itu, Allah SWT melarang orang mukmin untuk menyerupai mereka dalam suatu hal, baik dalam masalah-masalah usul ataupun dalam masalah furu'ah. Jadi, hak inilah benda yang sangat penting kepada kita. Yang benda pokok ke, benda cabang ke, Allah kata kita tak boleh mengikuti mereka. Tak boleh mengikuti orang-orang yang telah dirosakkan hati mereka ini oleh Allah SWT, kerana mereka rosak itu kerana mereka membelakangkan ayat-ayat Allah. Mereka ambil benda lain. Inilah benda yang sangat berat yang berlaku dalam konteks kita pada hari ini. Kalau kita tengok ni, misalnya apa yang disebut oleh Allah dalam surat Taubah ni, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain daripada Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih bin Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi inilah sebenarnya yang telah berlaku. Mereka seolah-olah menjadikan Tuk Rahib mereka ni sebagai Tuhan mereka. Sebagai Tuhan. Tapi dia kata, tak ada sekali pun kami sembah. Tapi dalam hadis sebutkan, mereka memang tidak sebut akad tangan. Mereka tidak akad tangan sembah Tuk Rahib mereka tu. Tidak akad tangan sembah macam kita. Apa yang akunya, apa yang Allah haramkan, tapi bila dia letak belakang, halal tadi tu diharamkan, hak haram dihalalkan oleh Tuk Rahib mereka. Kerana dia tak ambil Quran tapi dia ambil fikiran mereka sendiri. Hak ni diturut oleh mereka. Jadi apabila mereka turut mereka, maknanya mereka menghalalkan apa yang Allah haram, mengharamkan apa yang Allah halal, maka Tuk Rahib mereka itu lebih mereka patuhi daripada Allah SWT. Inilah menyebabkan kita jadi Tuhan kita tu tidak lagi jadi Allah, tetapi sebenarnya jadi Tuk Rahib tu. Pendeta-pendeta tu jadi Tuhan. So dalam konteks kehidupan kita lah ni pun lagu tu lah. Betul lah. Sebab tu ada ayat Allah kata, maka kita bertuhankan dengan hawa nafsu. Kerana Allah suruh lagu lain, Allah nafsu kita lagu lain, jadi kita ikut hawa nafsu kita. Kita tidak ikut hak Allah. Menjadikan kita bertuhan kepada hawa nafsu. Kadang-kadang kita bertuhan kepada ta tu, 3 ta tu. Pada pangkat, pada 3 ta harta, tahta, wanita. Semua tu jadi Tuhan kita dalam arti kata kaedah akidahnya. Sebab apa? Sebab kita turut waktu kita tak depan, sedangkan Allah kita tak belakang. Ini yang menyebabkan hati kita jadi penuh rana. Kerah kekong tu, maknanya dengar ayat Quran pun supaya tak dengar. Dengar orang bel pun supaya tak dengar. Sebab apa? Kalau orang dengar orang bel, maknanya dia akan terus pergi semaya, bisa masuk orang bel, masuk pergi semaya. Tapi kerana dia tu hati kerah, maknanya dia dengar tapi supaya tak dengar. Sebab dia tidak menuju bawa balik benda tu ke Allah SWT. Dia tak pergi pada Allah. Dia pergi pada apa dia nak. Kalau duduk buah-buah, jadi sebenarnya buah dia tu jadi Tuhan dia. Buah tu. Kedai kopi tu jadi rumah ibadat. Kalau duduk buah ada kedai kopi. Sedangkan orang panggil ban, panggil Allah. Inilah ya jadi hati kita tu kerah kekong tu jadi tidak kosong tu. Jadi hak inilah kita nak kena balik kepada Allah SWT dalam kuat sujud dan kita ni. Saya nak ambil 2 peristiwa yang sangat besar kepada kita. Saya tengok
ayat yang kita sebutkan tadi itu, kita baca tadi itu, lam ya'nil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum ila dzikrillah ni. Iaitulah maknanya belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka ini. Mana nak jadi kosong hati kita, tak sabar masa lagi kah? Saya rasa dua peristiwa yang saya ambil daripada surah Al-Zahar, tafsir Al-Zahar ni menjadi menjadi satu panduan kepada kita, atau jadi satu boleh panggil sebagai pengajaran kepada kita lah. Bagaimana saya kata pengajaran tu? Yang pertama, peristiwa yang menjadikan Abdullah bin Mubarak seorang yang zahid, yang zuhud, dan peristiwa yang menjadikan Mudai bin Iyad ni orang termasyhur sebagai seorang ahli tasawuf yang besar. Ini kita tengok misalnya peristiwa Abdullah bin Mubarak ni, pada suatu hari dia kata, saya bermain-main dengan kawan-kawan dalam satu taman. Sedang ketika itu buah-buahan sedang musim yang masak. Kami pun makan dan minum di sana bersenang-senang sampai hari pun malam dan kami pun mulai tidur. Saya sendiri asyik dengan berkecapi. Kecapi ni kali main sempurna lah kot. Lalu saya duduk dan memetik kecapi dengan lagu yang asyik. Begitu kami lakukan beberapa malam tu. Bukan malam. Di suatu malam saya lakukan pula demikian. Saya ambil kecapi dan saya pun mulai hendak memetiknya sambil bernyanyi. Sedang saya memetik hendak mencari lagu yang corak dengan jiwa saya. Di waktu itu belum juga dapat. Tiba-tiba datanglah seekor burung hingga dekat saya hendak memetik kecapi itu. Dia pun berbunyi menyanyi. Tetapi hairannya, sebab lagu saya dinyanyikan itu seperti ayat dalam surah 57, ayatnya ke-16. Iaitulah alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah. Maknanya burung tadi tu nyanyi, dia nyanyi tu jelas bagi dia. Abdullah Mubarak dengar ni serupa dengan ayat Quran surah Al-Hadid ayat 16 ni. Siapa yang berlaku? Belum sampaikan lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, mematuhi peringatan dan pengajaran Allah, serta mengerti kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum tadi itu. Jelas masuk bunyi ayat nyanyian burung itu ke telinga saya, dia kata. Saya pun tercengang dan mengulangi ayat itu kembali. Lalu terlompat daripada mulut saya. Memang benar apa yang engkau katakan. Dia kata ke burung tu. Demi Allah, dia kata, tidak pelak lagi saya menghempaskan kecapi ke batu sampai hancur, dan saya pun berdiri meninggalkan tempat itu menuju kehidupan sebelum seperti yang engkau lihat sekarang ini. Maknanya daripada burung itulah. Dengar burung tu bersuara seolah-olah seperti bunyi alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum. Allahu akbar. Ini yang Allah nak bagi petunjuk pada kita. Mana belum sampai lagi kah? Jadi inilah kita ni, kalau kita boleh mikir situ juga. Kita ni lama mana duduk dalam Islam ni. Tak sampai lagi kah masa kita ni nak khusyuk. Allahu akbar. Tak sampai lagi ke masa kita nak khusyuk. Kita ni nak khusyuk dalam arti kata hak ni bukan saja khusyuk dalam sembahyang ni. Khusyuk kita ni dalam luar sembahyang pun, dalam luar, bahkan khusyuk dalam seluruh kehidupan kita ni, khusyuk kita dengan Allah SWT. Dengan seluruh suasana tu kita boleh balik kepada Allah, yang menyebabkan hati kita jadi maknanya dekat dengan Allah. Jadi hina-dina kita. Kerana kebesaran Allah SWT. Ya jadi gitu. Allahu akbar. Tak sampai masa lagi kah kita nak jadi setara tu. Kita tengok bagaimana orang-orang dulu
bila dengar burung tu, seolah-olah burung tu cakap begitu dengan dia. Cakap seperti bahasa Al-Quran. Sehingga menjadikan, akhirnya dia menjadi seorang ulama yang besar. Seorang yang zuhud. Dari seorang penghibur, main seruling gitu, akhirnya jadi seorang ulama besar. Ini adalah satu perkara yang sangat penting lah, saya rasa sangat besar lah. Dan saya rasa semoga dengan demikianlah kita akan dapat maknanya menjadikan hidup kita ni khusyuk kalau kita ambil bandingan dengan ulama-ulama dulu. Itu satu. Satu lagi ialah kita tengok bagaimana Fudail bin Iyad. Adapun Fudail bin Iyad pun hampir serupa pula dengan itu. Dengan apa tu? Abdullah Mubarak tadi. Dia jatuh cinta pada seorang perempuan muda, lalu dia berjanji hendak bertemu malam hari. Dalam riwayat Al-Qutubi, ini dikisahkan bahawa seketika dia memanjat dinding hendak naik ke perempuan muda itu. Tiba-tiba terdengar orang membaca Quran. Iaitu juga kebetulannya dibacanya. Maksudnya dengar orang baca Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an ta'aquhum li zikrillah. Dengar ayat itu juga. Ayat itu juga kebetulannya dibacanya. Masuk ayat itu mempengaruhi hatinya dan dia pun turun. Jadi tak jadi nak naik. Tak jadi panjat dinding. Tadi turun semula. Bila dengar orang baca Quran tadi tu. Dan daripada itu dia pun bertobat. Terus meninggalkan hidup demikian dan meneruskan perjalanan sampai ke Mekah dan menetap beberapa lama di Baitul Haram. Beliau termasuk sebagai seorang ahli tasawuf yang besar sampai Khalifah Harun al-Rashid sendiri datang menziarahi beliau untuk meminta pelajaran dan fatwa. Inilah rasanya satu perkara yang sangat besar kepada kita. Di mana orang dulu-dulu apabila berlaku benda gitu, itu dia. Maknanya hati mereka tu Allah jinakkan dengan peristiwa-peristiwa yang walaupun dalam keadaan nak pergi buat maksiat, tapi Allah selamatkan dia dengan Al-Quran. Bila dengar tu, bila tidak baca pun, dia dengar orang lain baca. Nah, ni, dengar orang lain baca, tapi apa yang berlaku? Bila dengar orang lain baca, maka hati dia jadi tersentak. Tersentak itulah melahirkan hati yang dekat dengan Allah, mana kembali kepada Allah, yang menyebabkan dia berubah daripada seorang maksiat pada seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia. Dia daripada sinilah saya rasa benda yang boleh kita ingatnya. Mendekatan kepada Al-Quran tidak lain kecuali seperti yang Datuk sebut sama-sama tu. Baca, so dalam konteks hari ini ialah dengar, faham, kemudian bukan itu amal tu, bukan alam tu, amal. Amal, kemudian menyampaikan kepada orang lain. Minta maaf, tak? Menyampaikan kepada orang lain. Sehingga melahirkan masyarakat yang faham Islam termasuk golongan istana. Ini saya rasa satu perkara yang sangat penting dalam konteks kita pada hari ini. Mana bila kita sebut Quran ni, bila sebut tugas nak baca, nak faham, nak amal ni, di satu pihak kita rujuk pada diri kita. Tetapi pada masa yang sama, daripada diri kita ni lah kita bawa pergi kepada orang lain dalam bentuk nak melampaikan ini adalah bentuk dakwah, menyampaikan kepada orang lain. Dan bila kita sampai kepada orang lain, dia akan merangkumi semua peringkat. Kalau kita tengok dalam konteks hari ini, dia ada 3 simple peringkat. Peringkat yang atas sekali ialah policy maker. Termasuklah golongan-golongan istana ni. Policy maker atas tu. Yang keduanya adalah eksekutif. Dan yang ketiga ialah general public ni. General public, orang ramai macam kita ni tadi. Lah ni, dalam konteks kita ni, kita duduk sini pun, kita duduk bawah sama-sama dengan kita ni. Jadi kita nak kena buat naik ke atas. Nak naik ke atas kefahaman Islam ini, nak suruh orang
Eksekutif pun baca juga, nak suruh orang eksekutif pun laksanakan juga Quran ni, dan nak suruh pihak atasan ni, polisi mereka ni, no? Begitulah juga pokok istana ni, semua ni jadi masuk situ juga, seperti yang berlaku pada Harun al-Rashid tadi. Ini bermakna dakwah pada golongan atasan adalah satu keperluan yang tidak boleh dipandang sepi. Barulah Islam akan tersebar secara meluas tanpa pengecualian. Mana tak ada tepat pun yang tak sampai Islam. Kecuali siapa belaka. Inilah barangkali kita nak kena ada dalam benak pemikiran kita supaya tidaklah Islam ini hanyalah di kalangan golongan marhain saja-saja dah. Tapi Islam ni akan menjadi anutan di semua peringkat. Di semua peringkat. Kita tengok bagaimana hari ni di barat hari ni, maknanya dengan berlakunya perang maknanya di Gaza tu, maka menjadikan orang-orang barat maknanya tercengang dengan apa yang berlaku itu, sehingga mereka pun nak faham juga kenapa berlaku pada orang-orang Gaza ni, walaupun dibuat apa-apa pun, bagaimana dibuat pun, anak dibunuh ke, bapa dibunuh ke, anak tinggal yatim ke, apa semua dibuat tu, tapi masyarakat Arab Gaza ni dia tak memberi apa-apa kesan, masih tetap strong. Kenapa? Kerana mereka ada Al-Quran. Kerana mereka ada Allah. Kerana inilah yang disebut tadi. Kerana alam ya'ni lil ladzina amanu an tas'a qulubuhum li zikrillah. Tidak siapa lagi ke masanya. Tidak siapa lagi ke. Belumkah datang masanya bagi orang yang beriman tadi bahawa akan khusyuk hati mereka mengingat Allah dan apa yang diturunkan dan kebenaran yang dibawa oleh Allah SWT. Jadi inilah rasanya perkara yang sangat perlu kita fikirkan. Pertamanya, kekhusyukan itu harus kita cuba laksanakan dalam diri kita, terutama dalam ibadat khusus. Tetapi pada masa yang sama, lepas ibadat khusus tadi itu, namanya di luar kehidupan kita, kita juga beribadat. Kerana ibadat umum dan ibadat khusus tadi itu pergi serentak, maka dalam suasana ibadat khusus itu juga kita memang nak kena khusyuk, tetapi di luar ibadat itu juga kita juga nak kena khusyuk, nak kena ada hubungan sentiasa dengan Allah SWT. Jadi inilah benda yang tidak akan lahir secara kebetulan, tetapi kena berusaha. Kita nak kena berusaha sungguh-sungguh untuk kita didik hati kita sehingga hati kita jadi bersih dengan latihan-latihan yang Allah berikan kepada kita ini, insya-Allah. Dan dari sinilah azam dan usaha kita, saya rasa marilah kita sama-sama berazam dan berusaha untuk baca Quran, tadabbur, amal ataupun hayati dan mengajak orang lain, iaitulah berdakwah. Ini satu perkara yang sangat besar, sangat. Kita tidak berasa dalam masyarakat kita hari ini bahawa tugas nak ajak orang lain ini sebagai tugas din ataupun tugas yang fardu. Kita hanya nampak tugas kita dengan Allah ni, tugas ibadat ini adalah tugas semaya. Kita tak nampak tugas-tugas nak ajak orang kepada Islam ni, nak ajak orang kepada Quran, kita tak nampak sebagai tugas tu, sebagai fardu ain. Kalau kita tengok pada apa yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu, iaitulah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tu, wa ulaika humul muflihun itu. Maknanya nak kena kita laksanakan tugas dan tanggungjawab tu tadi tu. Satu perkara yang sangat besarnya disebut oleh ulama-ulama semasa, ulama-ulama haraki lah, dia kata maknanya tugas dan tanggungjawab untuk kita laksanakan tugas dakwah ini, watakum minkum ummah itu kena ada satu ummah ini nak kena ada ni, ummah ni bukan bermaksud ada satu kemuliaan orang lain tak apa dah. Dia kata hak ni menjadi fardu ain selagi mana tidak terlaksana hukum-hukum Allah di atas muka bumi. Mana kalau semaya itu fardu ain, puasa fardu ain, maka nak ajak orang kepada Islam itu juga adalah fardu ain. Nak ajak orang kepada Quran itu juga adalah fardu ain. Inilah barangkali perkara yang boleh akan membantu kita menjadi khusyuk solat kita, kehidupan kita hari-hari di hadapan Allah SWT. Apabila kehidupan kita tu
Bukan sahaja dalam konteks ibadat khusus, bahkan ibadat umum pun juga merupakan kehidupan kita berdasarkan kepada Islam juga. Sebab kalau ikut Qaradawi dia kata ibadat ni ada 3 perkara. Yang pertamanya ibadat khusus, itulah semaya, puasa, zakat, haji semua sekali. Tapi yang keduanya ialah amal ma'ruf nahi mungkar. Yang dalam bahasa hari ni kita kata dakwah. Dan yang ketiganya ialah jihad fi sabilillah. Jadi maknanya kalau kita semaya kita tak buat amal ma'ruf nahi mungkarnya jihad ni, tak buat jihad dengan dakwah dengan jihad ni kita tak buat ni, maka kita tidak beribadat. Tetapi kalau kita buat hal ni, kita ajak orang kepada Islam, ajak orang kepada Quran, kita berjihad kepada Quran ni, tapi kita tak laksanakan maya puasa zakat itu pun tak jadi ibadat juga. Ia kena pergi bersama. Ia kena pergi bersama. Jadi hal ni lah sangat-sangat perlu kita bersama-sama untuk kita laksanakan ini. Dan termasuklah maknanya benda ni kita tak boleh buat seorang. Kita kena buat bersama. Sebab tak ada Nabi dan Rasul pun yang mari ke dunia ni seorang-seorang dia klik seorang-seorang dia, tak ada. Semua Nabi-Nabi mari berusaha. Walaupun ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit. Bahkan Nabi Ibrahim pun disebut sebagai, walaupun dia tak dapat orang, dan dakwah dia tu, walaupun dia tidak dapat orang, tapi kerja dakwah dia tu dia buat betul-betul, sehingga akhirnya dia disebut sebagai itu Nabi yang kita sebut sebagai Nabi pilihan lah, Rasul pilihan Ulul Azmi itu, yang 5 orang tu, ya, termasuk dia. Lepas Nabi SAW maka dia Nabi Ibrahim. Walaupun dia besok akan naik seorang individu seorang-seorang dia sebagai satu ummah. Gitu sekali, siapa gitu sekali. Sebab dia laksanakan tugas dan tanggungjawab ini. Jadi kita mengharapkan bahawa sangat pentingnya ialah semoga kita dapat memahami yang ini. Memahami yang mana ni? Memahami bahawa tugas yang kita buat ni bukan benda sunat-sunat dak, tapi benda ni benda wajib. Jadi selagi mana kita tak buat hal ni, maka hati kita akan jadi keras semua. Keras semua pasal kita tak buat hal Allah suruh ni, benda asal ni. Benda yang kita kata ibadat ni juga ni. Iaitu apa? Dakwah. Iaitu apa? Najak orang kepada Quran ni. Ni jadi kena buat hal ni. Sekali kita tak buat hal ni, maka hati kita jadi keras. Mari apa pun kita tak jadi khusyuk apa dah. Jadi inilah kita nak kena bersama-sama insya-Allah ni. Dan semoga PRN termasuk PRNK ni akan dapat memainkan peranan ini demi menyebarkan kefahaman yang kita faham ni. Datuk duk bawa ni selama ni kalau boleh kah hak ni kita nak buka supaya jadi keluar ke ramai. Tapi yang saya selut semuanya nak boleh kau ni jadi ni kau besar ke ramai ni dia kena ada core group. Ada core group dan core group ni lah yang akan menjadi tunas awal untuk nak jaga ni. Ya, seperti Rasulullah SAW, dia buat awal dulu, ajak orang pada Quran pada ni, ada Islam ni, dia lahirkan core group dulu. Di Arkam, Nabi Arkam tu, kemudian daripada core group itulah dia bawa orang lain-lain. Jadi inilah perkara yang sangat perlu kita sama-sama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Kita harus berusaha sehingga tidak ada rumah dan masyarakat yang tidak sampai risalah yang kita sama-sama dukung ini. Maknanya, gitulah hasrat kita nak kena ajak orang. Nak ajak orang ke mana? Nak ajak orang supaya seperti yang disebut oleh ayat ni lah. Maknanya, ayat ni tanya kita. Dia tanya apa ayat? Kita kata ayat alam yakni lillazi ni. Maknanya, ayat ini merupakan pertanyaan dan pertanyaan ini diharapkan kepada orang yang telah mengaku beriman sendiri. Hendaknya sesudah kita mengaku diri kita beriman, adalah terbukti pada sikap hidup kita sendiri. Terutama bahawa orang yang beriman itu, hati mereka selalu khusyuk kepada Allah. Maksudnya, bukan sahaja khusyuk dalam semaya, dari luar semaya. Tetapi kalau kita dalam semaya pun tak khusyuk, luar semaya kau tak khusyuk. Tapi kita nak khusyuk mana? Nak khusyuk lagu mana kalau sekiranya kita hanya duk berusaha nak khusyuk semaya yang benda lain kita tak cara. Hukum hakal lain kita tak cara. Nak lahirkan khusyuk ni yang sangat pentingnya ialah
kita mesti membetulkan hidup kita dengan syarak ni dalam semaya dan luar semaya. Kalau luar semaya kita tak jaga hubungan syarak kita, hubungan kita dengan Allah, tidak mungkin dalam semaya kita boleh jadi khusyuk. Tak mungkin dalam kehidupan kita boleh jadi khusyuk. Mana kita kena jaga syarak tu. Maknanya benda haram, benda wajib, itu minimal kita kena jaga. Kalau kita tak jaga hak ni, misalnya kita kata kita jaga semaya, jaga. Tetapi kita kecek kosing. Orang panggil ni laser lah ni. Tak jadi. Dengan kata orang kata, nanti hadis Melayu kata, dia ni mulut ya laser tapi hati comel. Tu hadis Melayu. Kita tak boleh ambil buat kerja dengan hadis Melayu tu sebab hak kita naknya ialah apa hak Rasulullah sebut. Apa Rasulullah sebut, bahawa kita nak kena bentuk akhlak. Akhlak yang sempurna. Jadi barulah dalam keadaan akhlak sempurna tadi tu, barulah akan mari hidup kita selaras dengan kehendak Allah, barulah mari hubungan kita dengan Allah tadi, dan mari hubungan inilah menjadikan hati kita akan jadi dekat dan khusyuk dengan Allah SWT tadi tu. Baru jadi, kalau tidak kan tak jadi. Kita harus bawa masyarakat ni. Dan untuk nak membolehkan benda ni kita nak kena apa panggil, nak kena rasa lah benda ni. Tapi tidaklah suruh kita sempurna baru nak ajak orang. Tak. Tapi kita nak kena berusaha ke situ. Dalam perjalanan ni, insya-Allah dia akan jadi timbal balik. Dia jadi timbal balik. Maknanya, bila kita ajak orang, hati kita kau dekat. Maknanya, okay, kita ajak orang lagi. Dekat lagi. Ajak ramai lagi. Kau dekat lagi. Maknanya, akhirnya akan jadi dekat sangat-sangat kita dengan Allah SWT. Sebab kita buat benda Allah suruh. Dan kita tinggal benda hak larang. Walaupun benda hak larang tu benda makruh, kita tinggal. Walaupun benda hak Allah suruh tu benda sunat, kita buat. Jadi hak inilah yang akan mendekatkan diri kita dengan Allah SWT, melahirkan kekhusyukan diri kita. Jadi sangat-sangat perlulah kita balik pada apa yang disebut oleh Allah SWT ini dalam kata ini. Bila kita sebut khusyuk di sini, saya sekali lagi dalam apa yang disebutkan dalam azan ni, khusyuk artinya hati yang rendah dan tunduk kepada Allah, yang insaf akan kerendahan dan kelemahan diri berhadapan dengan kuat kuasanya Allah. Bilakah lagi hati ini akan khusyuk apabila mengingat kepada Allah, apabila nama Allah disebut orang, dan apabila mendengar orang-orang memberikan pengajaran, bila mendengar orang membaca Quran, adakah hati itu bergetar ataupun tidak? Dan setelah mendengar itu semuanya, adakah tekad hendak melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya? Kita dengar seperti Abdullah bin Mubarak dengan ayat tadi tu apa? Maka itulah dia dengar, maka dia berubah. Menurut keterangan Abdullah bin Mubarak, dan dia diterimanya daripada Sahih Umuri itu, dia menerima daripada Qatadah itu menerima daripada Ibn Abbas. Semua tu cerita tadi yang dibawakan tadi. Maknanya dia dengar. Tapi apabila berlaku dia dengar tadi tu, maka berlaku perubahan dalam kehidupan dia. Jadi inilah yang seharusnya kita cuba, maknanya untuk kita baca ataupun kita dengar, dan insya-Allah daripada situlah kita akan membolehkan kita laksanakan tugas ni. Kita harus berusaha sehinggalah tidak ada rumah dan masyarakat yang tidak sampai risalah yang kita bawa sama-sama dukung ini. Mana tak ada rumah yang tak ada Quran, ataupun tak ada rumah yang ada Quran tetapi tak baca. Tak ada rumah yang tak baca tapi tak tadabbur. Tak ada rumah tak Quran tadabbur tapi tidak beramal. Hak inilah kita nak masuk insya-Allah. Dan hak ni sangat penting yang kita sama-sama di kalangan kita nak mesti melahirkan contoh di kalangan kita insya-Allah. Usaha ini harus kita teruskan sehinggalah kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bagaimana kita gerak, maka selama telah kita akan bernafas, kita kena laksanakan tugas dan tanggungjawab ni insya-Allah. Saya rasa usaha ini terus sehinggalah kita dipanggil pulang ini. Setakat itulah saya rasa untuk kita untuk pagi ni. Kalau ada apa-apa silakan mengurusi. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Jazakallahu khairan katsira ya doktor. Di atas perkongsian yang begitu padat dengan ilmu. Ya memang perkongsian di doktor ni tak pernah mengecewakan kami. Alhamdulillah. Ya sahabat, ya seperti mana ya kata doktor kita tadi, hati kita ini dikurniakan Allah ya sebagai pusat, ya pusat kebaikan, pusat keburukan, pusat ketenteraman dan juga pusat kepuasan. Tetapi untuk mendapatkan hati yang dekat dengan Allah sebagai pusat kebaikan, ketenteraman dan kepuasan, ya tidak akan kita jumpa sekiranya kita jauh dari Al-Quran. Ya, semoga kita semua istiqamah ya bersama Al-Quran. Ya, insyaAllah ya sahabat, Kati kita masih punya masa, Kati buka ya ruang dan peluang ya pada sahabat-sahabat yang ingin tampil ya berkongsi ataupun yang ingin bertanya ya kepada doktor kita berkaitan dengan pencerahan doktor tadi. Silakan. Silakan ya sahabat. Bukan senang ya kita nak dapat peluang sebegini. Silakan. Ya sekiranya tak ada, ya silakan ya Datuk. Datuk kalau nak berkata sesuatu silakan Datuk. Masya Allah. Terima kasih Kati. Terima kasih banyak Dr. Abdullah. Datuk banyak sangat. Okey, penasihat sayang kita. Itulah sebenarnya itulah ayat ni sebenarnya. Ayat ni kalau kita dengar daripada Dr. Abdullah dan dengar daripada tadabbur yang lain, sebenarnya kita akan terasa kalau betul-betul kita mana Allah Ta'ala bagi tahu bila lagi nak ikut peringatan Allah, khusyuk macam doktor kata tadi, mana merendah diri, patuh kepada perintah dan larangan Allah. Bila lagi Allah kata mungkin bila lagi ataupun sehingga Allah ambil kita. Itulah bermakna bila lagi kita nak bersabar tiga dimensi kan. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar tinggal larangan Allah, dan sabar berhadapan dengan ujian Allah. Dan apabila saya dengar daripada Ustaz Mu'in tu, dia kata, bila lagi, kecil-kecil lah, bila lagi nak berhenti mengumpat ni? Bila lagi nak berhenti mengata orang? Kan? Bila lagi nak berhenti dengki? Bila lagi? Itu. Rasa lah kita bila kita tanya macam tu, bila lagi? Allah tanya macam tu lah. Tanyaan Allah tu macam tu lah. Dan bila lagi nak sungguh baca Quran? Bila lagi nak tadabbur Al-Quran? Nak sungguh tadabbur Al-Quran? Bila lagi apabila tadabbur Al-Quran tu melekat di hati? Bila lagi? Kan? Bila lagi nak amal? Kita susahlah orang macam saya ni, yang kerdil ni, rasa apabila dengar macam tu, dia kata, Allah, sian. Kemana apabila nyatakan dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, setelah orang-orang itu merasa melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras. Hati jadi keras sebab selalu ulang-ulang perkara yang sama, perkara yang kita dah tahu dah Allah Ta'ala tak suka, perkara dosa, utamanya mengata orang, dengki, ini banyak sekarang kalau kita tengok dalam FB itu, dalam WhatsApp apa semua kali duk mengata orang sana, mengata orang sini tu. Itu adalah perkara yang merosakkan hati kita. Maknanya kita tak tadabbur Al-Quran tapi kita mengata orang. Kita tak tadabbur Al-Quran, kita benci pada orang, kita dengki pada orang. Bila Ustaz Muhammad kata macam tu, hati tu dia kata, Al-Quran jatuh atas gunung-gunung pecah, tapi jatuh atas hati kita tak jadi apa-apa. Bermakna itulah standard kita sebenarnya. Bermakna bagus juga dia kata macam tu. Kenapa bila hati kita tak berkesan, tak terkesan, dah dengar tadabbur tentang sabar banyak kali, dah dengar tadabbur tentang surah Al-Hujurat berapa kali dah dengar kan, dah dengar tadabbur tentang saving the ummah berapa kali dah, tetap biasa je utamakan dunia lagi kan, masih lagi ada hal-hal yang dunia sikit-sikit, tinggal yang hal akhirat, padahal akhirat adalah yang kekal abadi dan sebagainya. Ini yang saya cerita ni adalah yang diceritakan oleh pentadabbur. Bila kita dengar, termasuklah daripada
penasihat kesayangan kita Dr. Abdullah tadi. Dan itulah sahabat-sahabat. Sebab itulah saya cuba bawa macam ni agar hati kita dengan ayat ni akan tercungkil lepas tu dan kita akan bertaubat. Kita akan belajar surah Tahrim ayat 6, ayat 8 tu. Mana kita akan ambil kesempatan untuk bertaubat. Sebab hati kita memang sebagaimana yang nyatakan oleh saya selalu tak mau nak, dia kata hati tu tak jadi itu sebabkan banyak dosa. Banyak yang ni. Macam mana kena bertaubat. Dan begitu juga lah yang berlaku pada pelajar-pelajar saya pun. Pelajar-pelajar saya kadang-kadang puas kita ubah cara buat cara ni betulkan dia susah. Seolah-olah sekali kita panggil mak ayah dia supaya mak ayah bertaubat. Sebenarnya silap mak ayah, kadang-kadang mak ayah tak ajar betul. Mak ayah bagi makanan yang tidak sempurna, tidak halal thayyibah. Dan daripada sumber-sumber rezeki yang tidak halal, itulah yang menyebabkan saya tengok pelajar-pelajar saya kadang-kadang ini. Dan alhamdulillah apabila ada yang jadi apabila kita suruh bertaubat, maka lepas tu pelajar tu nampak berubah. Itu semua kuasa Allah SWT. Allah Ta'ala nak suruh kita buat yang bawa kita ke syurga. Sebab itulah syukurnya kita bersama-sama Al-Quran, kita baca amal dan sampaikan Al-Quran. So kita doakan semoga kita sentiasa dipandu direct daripada Allah SWT. So untuk rasa memandu, rasa dipandu, adalah kita buat betul-betul, buat sungguh-sungguh dan buat hanya kerana Allah, hanya kerana nakkan syurga Allah. Itulah daripada saya kata Doktor. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya tambah sikit. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Datuk ni alhamdulillah Datuk dia tak pernah berhenti daripada memberi nasihat kepada kami semua, memberi peringatan. Okey, Assalamualaikum Kak Ti. Silakan Puan Sri. Assalamualaikum Okey. warahmatullahi. Assalamualaikum Dr. Abdullah, Datuk, Kak Ti dan semua ya. Terima kasih Doktor kerana memberi pencerahan tentang khusyuk. Jadi di sini saya nak relatekan dengan puasa Ramadan. Bagaimanakah khusyuk itu dapat melahirkan puasa Ramadan yang berkualiti dan menjadi puasa khusus al-khusus. Jadi khusyuk adalah kunci puasa yang akan melahirkan takwa kepada setiap insan. Jadi apabila kita khusyuk kepada dalam hati kita, maka puasa yang akan kita lakukan nanti sangat-sangat berkesan. Kerana bukan sahaja kita menahan lapar dan dahaga, tetapi hati kita akan tunduk dan nafsu kita terkawal dan akhirnya iman kita akan hidup. Kemudian kita apabila khusyuk, bila kita berpuasa, kita merasai hati kita, jiwa kita, segala pergerakan kita diawasi oleh Allah ataupun muraqabah. Jadi manusia boleh makan, boleh minum tanpa diketahui. Tapi apabila kita khusyuk, maka kita berhati-hati untuk menjaga, untuk tidak menghilangkan puasa, pahala puasa kita. Jadi kita akan menjagakan 7 anggota kita tu seperti lidah, seperti tangan dan sebagainya. Inilah akan melahirkan roh takwa. Kemudian apabila kita lapar, untuk kita boleh beritahu kepada yang golongan yang muda lah yang kita bila kita niat je puasa, maka Allah berikan barakah kita tak rasa lapar tapi rasa letih je kan. Jadi kita akan bergantung sepenuhnya kepada Allah dengan menambahkan berdoa dan menyebabkan hati kita lembut. Mungkin air mata kita akan jatuh kerana puasa inilah satu-satunya jalan untuk kita mencapai takwa. Dan ingat, bila takwa equivalent to syurga. Jadi kita kena rasa Maaf takut. Puan Sri, minta Anisoniza tu tolong tutup video sebab tak tutup aurat. Maaf. Ya, terima kasih. Okay. Jadi kita kena ada rasa takut pahala puasa kita tu tertolak. Kita kena kita kena buat macam check lah and balance dalam
seharian kehidupan kita. Adakah puasa aku hari ini Allah terima? Adakah hari ini aku mengumpat? Adakah hari ini aku marah pada sesiapa? Kita buat apa dia tu mengenai apa ni, muhasabah diri. Okay. Jadi itulah yang sebagai perkongsian daripada saya relate dengan tajuk Dr. Abdullah yang bertajuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Puan Sri di atas perkongsian kaitan antara khusyuk dan dalam ibadah puasa. Ya, terima kasih lagi sekali ya Puan Sri. Ada lagi ke sahabat yang ingin tampil berkongsi? Silakan. Doktor mungkin nak tambah tu lagi tu. Ada apa penambahan dari doktor? Kalau sekiranya ada boleh silakan ya doktor, kalau sekiranya ya ada terlintas di fikiran ada apa-apa penambahan? Tak ada apa, saya rasa sangat pentingnya kita jangan mikir khusyuk tu. Masa kita nak maya tu, kita pejam mata nak suruh khusyuk kan. Kita jadi Macam mana? khusyuk. Kalau kita dalam kehidupan kita hari-hari, kita duduk langgar titah perintah Allah. Tak jadi tu. Kalau khusyuk juga pun tak jadi kerja tu. Sebab apa? Kita ingat Allah dalam semaya tu berapa minit ya? 10 minit gitu ya. Capur-capur dalam sejam lah kita kata banyak sekali dengan sunat-sunat. Tapi 23 jam lagi tu, kita buat apa? Putus hubungan dengan Allah. Jadi hak ni lah kita nak kena lahir satu generasi ni, orang yang balik pada Quran ni. Khusyuk dia tu adalah sebagai satu sistem hidup dia, adalah sistem hidup dia. Bukan dalam semaya saja-saja. Bukan dalam hubungan baca Quran saja-saja. Tak. Tapi kalau dalam baca Quran, dalam semaya pun tak khusyuk juga. Kira apa? Luar semaya tu kita tak jauh ke Allah, tak jauh hubungan kita dengan Allah. Jadi hak ni lah kita nak kena sama-sama berusaha supaya hubungan kita dengan Allah ni kita nak jaga bukan saja dalam semaya tetapi luar semaya. Bukan saja dalam hubungan ibadat khusus tetapi juga di luar kehidupan kita. Kita bermuamalah, kalau kita berniaga, kita bekerja, kalau kita buat apa pun, semuanya dalam konteks hubungan kita dengan Allah SWT. InsyaAllah barulah dia akan jadi hati terlembut. Jadi amanahnya niat kita tu yang penting ya doktor. Yang awal lagi tu. Awal lagi semua apa tu niat. Tetapi bukan saja macam kita kata niat maya tu, masa nak maya tu niat. Hidup semua-semua. Jadi malakah dalam kehidupan kita baru jadi. Bukan saja start buat kerja dekat niat, lepas niat dekat tiba-tiba buat ikut sedap kita. Tidak gitu. Ya, mesti berterusan. InsyaAllah berterusan. Alhamdulillah. Okay. Macam doktor kata tadi lah, nak dalam perjuangan ni nak kena ada core group lah doktor kan. Core group. Bermakna kita sekarang perjuangkan baca, faham, amal, sampaikan Al-Quran ni. Bila lagi kita ni nak serahkan diri kita untuk menjadi core group, ahli core group kan? Ya. Bila lagi adakah apabila Allah Ta'ala ambil kita baru kita teringat. Itu dah masa dan awak dah bila lagi. Allah Ta'ala dah tawar syurga pada kita tapi kita masih lagi ambil mudah dengan tawaran-tawaran Allah. Mana Allah menilai situ kan doktor kan? Allah tahu kan tentang kita. Allah Ta'ala tawar syurga pun masih lagi ambil biasa-biasa macam tu. So, macam saya lah umur dah tua apa semua ni. Takkan nak cari dunia lah. Nak cari dunia lagi. Gila lagi. Contoh macam tu lah. Takut kita apabila dengar macam tu. Saya apabila Allah Ta'ala tawar syurga, dia kata, ya Allah, kalau aku buat main-main, Allah Ta'ala terima tak aku ke syurga. Aku buat main-main, biasa-biasa, kadang-kadang tu lebih dunia daripada yang tu, lebih pada kepentingan dunia. Mana Allah terima tak besok kita ke syurga. Itu kita takut tu. Inilah yang maksud ayat ni juga. Bila lagi? Ya. Betul tak? Allah. Tadi nak tunggu esok lusa dah kena selalu dah.
Betul, Kena tak betul. boleh tunggu Tak boleh, selalu, tak selalu. boleh tak ada tunggu, ya. Betul doktor, ya insya-Allah. Okay. Alhamdulillah. Jadi apa ni, kita kalau untuk kita yang mendekati Al-Quran ni, bukan hanya untuk keperluan peribadi lah ya. Ya. Persiapan bagi Kak Ti, ya, persiapan hati tu penting ya doktor. Dalam Persiapan kita hati. mendekati Al-Quran ya, dalam kita mendekati Al-Quran tu. Jadi kita nak jadi Al-Quran ya sebagai pengikat hati kita semua. Kerana hati ni dia pusat segalanya ya. Hatilah. Ya. Yes. Hati. Sahabat ada lagi Hati. ke yang ingin tampil ya? Silakan ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ti dan Doktor. Tadi ada Datuk Adnan cerita pasal ni lah, peringatan tentang kalau kita duduk dengar tadabbur, duduk masuk munajat ke, banyaklah kelas-kelas Al-Quran tapi kita tidak amalkan, memang tak jadi gapo lah kan. Dengan perangai kita pun tak berubah. Lah atau kok orang macam-macam lah sifat-sifat mazmumah tu. Hak tu bagi yang mendengar, yang masuk kelas dah macam tu. Tapi macam mana pula kalau orang yang tak masuk kelas, tak baca Quran, tak belajar, tapi dia ni baik. Bangun solat sunat, sedekah seumpama setiap hari, dengan orang pun baik. Tapi masalahnya Al-Quran tu tak ada dalam diri dia dan keluarga. Macam mana kita nak buat orang macam ni? Kita nak dakwah, nak tolong. Macam mana doktor? Alhamdulillah, satu observation yang sangat comel lah. Dia asalnya Allah sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi semua orang, tak kira siapa, tak kira bangsa lah, India ke China ke, orang putih ke Jepun ke, orang Melayu ke, dia Allah berikan sifat fujur dan sifat takwa tu dalam diri kita. Kita ada sifat itu. Cuma dia tu tak serupa Allah bagi. Ada bagi banyak, bagi sikit, macam dengan rezeki lah. Allah ada bagi sikit, ada bagi lebih. Orang tu kaya ni sikit. Dari segi kerohanian pun ada juga orang miskin, ada orang kaya dari segi kerohanian ni. Begitu juga dengan sifat-sifat akhlak tadi. Ada orang ju, ada orang tak ju. Jadi hak ni lah hak ni. Cuma dalam konteks kita ni, kita kena faham gini. Jurus cara mana pun, kalau kita kata dia tidak beriman, dirapil lah kita kata tak. Dia buat jalan raya ke, dia buat jambatan ke, semua boleh manfaat orang ramai. Sebenarnya, kebaikan dia tu tidak ada kebaikan. Sebab apa? Dia tidak ada tempat nak duduk. Kebaikan itu akan ada jadi kebaikan apabila dia melaksanakan kebaikan yang besar, apa dia? Menerima Allah sebagai Rabb dan Ilah dia. Selagi mana dia tak terima Allah dan Rabb dan Ilah dia ni, maka selama itulah dia tidak akan jadi comel. So, dalam konteks kita ni, nak comel kita ni, maka kita nak kena balik kepada sumber asal ni lah. Sumber asal dia ni Quran. Situlah kita nak kena betulnya. Jadi kalau kita ambil kebaikan kehidupan kita ni dalam bentuk yang lain, dia bagus tetapi tidak sebagus orang yang balik pada Quran. Ia adalah hal ni lah. Orang-orang yang memang bagus. Bila dia tidak ada pandu, dia biasa gitu. Sebenarnya dia bagus tetapi dia ada surah At-Taubah ayat 19-20 gitu lah. Macam mana kamu nak bandingkan? Maknanya orang yang memberi makan kepada orang-orang yang berhaji tu, orang beri minum pada orang haji tu sebagai baik. Kita kata orang itu baik. Tapi Allah kata yang baik sebenarnya ialah orang yang beriman, orang yang berhijrah dan orang berjihad pada jalan Allah SWT. Itulah hak baik hak sebenarnya. Jadi hak baik-baik hak ada ni, kalau baik tu kecil-kecil tu tidak menjadi baik selagi mana dia tidak balik kepada kebaikan yang sebenarnya. Jadi hak inilah kita nak ajak manusia ni supaya dia jadi duduk atas ray yang sebenar tu. Ray yang sebenarnya ialah balik itu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak inilah kita nak kena ajak orang ni balik
nak berusaha. Kalau orang tu Ya. memang dia jujur hasar. Tapi kena letak molek. Satu niat, duanya jalan. Hati ni niat ni tak jadi comel selagi mana dia tidak diproses dengan proses Islam, proses hati yang betul tu. Selagi mana hati tu tidak betul tak jadi. Walaupun dia buat betul tapi hati tak betul tak jadi. Amalan hati tu lebih besar, Rasulullah kata. Niatul mu'minin khairun min amalih. Maknanya niat tu, amalan hati tu adalah lebih besar daripada amalan anggota. Jadi inilah kita nak kena betul. Kita nampak juru, tapi kalau tidak diproses dengan hati-hati ni, tak ada dengan betul, tak lagi. Doktor, itulah doktor dalam keluarga lah kalau kira ada lah jenis macam ni yang solat 5 waktu tu berjemaah. Tapi dia masih muda lah, umur dalam lingkungan 30-an. Berjemaah sejak daripada darjah 5 kalau tak silap lelaki tu. Tapi Quran tu tak belajar, tak baca. Lepas tu dia puasa sunat, habis sunat. Puasa hari putih, Isnin Khamis tak segoyak lah. Maknanya dia rajin bahagian tu. Solat TikTok 5 waktu, tak berkawan kongsi, tak keluar, tak ada social life, tak kerja. Tapi dia jaga solat masjid dan yang puasa sunat tu. Cuma Quran tu. Jadi saya tak tahulah nak buat macam mana cara nak menyediakan dia, nak suruh kembali kepada Al-Quran, belajar. Itulah doktor. Kena ada orang masuk dekat kan. Siapa Nak dia? Cari jalan pujuk lah saya tak apa. Dekat masuk dekat. Itulah saya. Dia Quran ni memang tak boleh lari juga doktor. Sebab tak ada pilihan. Tak ada pilihan sebab Allah Ta'ala bagi tahu yang kita dah baru tadabbur itu. Pada ayat 125 hingga 127 surah Taha kan. Maksudnya ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa kau himpunkan daku dalam keadaan buta padahal aku dahulu melihat. Allah jawab, demikianlah keadaannya, telah datang ayat-ayat keterangan kepadamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya. Dan keterangan engkau, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Ya, itu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat keterangan Tuhannya. Dia nak beriman dengan ayat-ayat keterangan Allah, nak beriman dengan Al-Quran, dia kena faham Al-Quran, dia kena baca, dia kena faham Al-Quran. Sebab itulah yang ni pada saya balik pada surah Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan. Yang Allah nak adalah ahsanu amala tu. Ahsanu amala tu kalau dia buat macam tu mungkin tak sampai tahap ahsanu amala. Walau macam mana pun mungkin itu adalah ujian. Ya. Banyak sangat ujian dari keluarga. Kiri dia, kan, sayang pada dia. Yalah, sayang. Kita kesian pada ramai ahli-ahli masyarakat, itulah besarnya macam doktor kata peranannya Datuk mengaji di Kelantan. Ahli-ahli masyarakat sekarang banyak yang tak mengaji Quran. Kan? Ramai tak mengaji Quran, ramai tak faham Al-Quran, ramai tak amal Al-Quran. Mana dah kita tak tahulah nak jadi orang beriman macam mana, tak sempurna rukun iman kita. Itulah peranan besar kita ni sebenarnya. Dan kita seronoklah Allah Ta'ala bagi kita peranan yang ni. InsyaAllah kita buat sehabis baik ya pasti. Itu doktor. Terima kasih doktor. Alhamdulillah. Terima kasih juga doktor dan Datuk atas pencerahan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih di atas persoalan tadi. Alhamdulillah. Kak Ti rasa Kak Ti tutup dulu ya diorang soal jawab ni. Mungkin doktor ada tugasan lain. Jadi sebelum tu ya Kak Ti minta doktor bacakan doa ya sebagai doa penutup untuk munajat pagi ni. Boleh doktor? InsyaAllah. Okey, silakan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik qabla ma fahma bi syukrik wa badanan hayyan lina bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah
ونسألك تمام الغنى عن الناس حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيد. اللهم إن هذا إقبال لك صادرات فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواهدت على نصرة شريعتك. وثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها من نورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بتدبيرك وعلمك وجميل التوكل عليه وأحيها بمحبتك وأمتها على شهادتك بحساب لك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا نعوذنا إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Ya, jazakillahu khairan katsira ya. Doktor, di atas bacaan doa sebagai doa penutup untuk munajat begini. Dan tidak tinggal ya, terima kasih kami semua warga munajat pagi ini kepada Doktor di atas perkongsian ilmu yang insya-Allah yang meninggalkan kesan yang mendalam kepada kami semua. Ya, terima kasih juga kepada sahabat kita Cikgu Habisa ya di atas bimbingan bacaan zikir dan juga bimbingan tadarus sebentar tadi. Dia tidak ketinggalan, terima kasih dan tahniah ya kepada sahabat-sahabat warga munajat yang setiap pagi setia bersama munajat pagi PRNNK. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk Puan Sri, kepada Kak Ani, Nita ya di atas ini yang tampil berkongsi tadi. Ya, sebelum berpisah bersamalah ya kita baca tasbih kafarah ya dan juga surah Al-As sebagai penangguhan untuk program pagi ini. Ya, silakan sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, sahabat ya, bersamalah ya kita sambut seruan daripada doktor ya untuk kita berazam, berusaha untuk baca, faham, amal dan sampaikan Al-Quran kepada orang lain. Ya, usaha ini insya-Allah kita teruskan sehinggalah kita dijemput Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kembali kepadanya. Insya-Allah. Jadi sebelum undur diri ya, Kak Ti mohon berbanyak maaf ya di atas segala kekurangan dan kelemahan Kak Ti dalam mengacarakan munajat pagi ini. Ya, dengan itu ya Kak Ti ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga kita jumpa lagi dalam munajat pagi besok. Alhamdulillah. Okay, insya-Allah.